Ada orang tutup lampu. Tutup pintu. Jangan bising. Pintu tutup. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kita boleh mula kot. Okey, ataupun tak ada tunggu lagi. Okey. Boleh mula Semua dah ada kitab kan? InsyaAllah ada kot. Tak apalah. Memang tak ada, dengar je lah. Okey, kita mula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah dapat sama-sama kita pada pagi ni. Dekat Melaka ni hujan. Sedap tidur kalau time macam ni. Setelah beberapa hari cuaca agak panas. Alhamdulillah lah pagi ni hujan. Tapi tak ada masalah lah. Kita dah berniat nak hadir dalam majlis ilmu. Alhamdulillah Allah izinkan. Yang lain tu mungkin ramai lagi yang nak join tu, tapi mungkin Allah tak izinkan. Jadi kita bersyukurlah kerana kita ni antara yang dipilih untuk hadir dalam majlis ilmu. Lebih-lebih lagi ilmu fardu ain. Jadi untuk perkongsian pada pagi ni, saya telah diminta oleh admin Cik Pah nama dia. Cik Pah untuk kitab ni lah. Kitab Fiqh Islam Mazhab Syafi'i. Kitab ni adalah syarah kepada matan Abi Suja'. Selain daripada kitab ni, antara kitab yang terkenal juga untuk yang mensyarahkan matan Abi Suja' adalah kitab Fathul Qarib. Kitab Fathul Qarib. Ada yang pernah belajar kitab Fathul Qarib? Saya pun sebenarnya belajar kitab Fathul Qarib. Tapi tak apalah, sebab sama je. Cuma pengarang berbeza. Dalam kitab Fiqh Islam Mazhab Syafi'i ini adalah dikarang oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bughur. Salah seorang ulama yang terkenal lah. Yang mana beliau juga telah mengarang kitab yang terkenal Fiqh Manhaji. Kalau biasa dengar kitab tu, dia ada 8 jilid tak silap. Jadi pada pagi ni mungkin saya akan rujuk juga kitab Fiqh Manhaji sebab pengarang sama. Jadi yang mana ada kitab boleh terus kepada muka surat 1, pendahuluan. Jadi saya bacakan dulu lah apa yang ada dekat pendahuluan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam
semoga Allah sentiasa curahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya yang suci dan seluruh para sahabatnya. Al-Qadi Abu Suja Ahmad bin Al-Husin bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullah berkata, beberapa sahabatku hafizahumullah memintaku untuk mengarang sebuah kitab fiqh ringkas dalam mazhab Imam Syafi'i. Semoga Allah SWT selalu merahmati dan meridainya, dalam bentuk yang amat singkat namun luas cakupannya, agar mudah difahami oleh para penuntut ilmu, mudah dihafal oleh para pelajar, dan supaya aku juga memperbanyakkan di dalam huraian masalah fiqh, khususnya tema-tema yang sering diperlukan. Permintaan mereka itu aku kabulkan dengan mengharapkan ganjaran dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala agar sentiasa menunjukkan diriku ke arah kebenaran. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas apa-apa yang dikehendaki dan Maha Lembut serta Maha Mengetahui perihal hamba-hambanya. Al-Qadi Abu Suja. Jadi itu adalah penulis matan Abi Suja ni adalah satu ringkasan ringkasan fiqh, tapi amat lengkap kerana dia mencakupi keseluruhan bab-bab fiqh, sampailah kepada hukum munakahat, hukum muamalat, jinayat. Dia lengkap lah. Jadi kitab ni dari segi fiqhnya lengkap. Cuma matan Abi Suja ni, iaitu Al-Qadi Abu Suja ni, ataupun nama sebenarnya Ahmad bin Al-Husin bin Ahmad Al-Asfahani ni, dia mengarang matan itu ringkas. Jadi tidak ada syarah. Jadi kitab inilah adalah syarah kepada matan itu. Matan ni sebenarnya untuk dihafal, tapi dalam kitab ni dia tidak disertakan dengan matan. Jadi tak apa, kita syarah je lah. Jadi tak apalah, kita tak faham, tak hafal matan pun tak apa, yang penting kita faham. Okey. Dan saya galakkanlah semasa kita berkuliah, kalau ada soalan terus tanya. Tak payah tunggu sehingga ujung baru nak tanya. Terlintas saja di hati nak tanya, walaupun rasa benda tu sama ada berkaitan ataupun tak berkaitan, ataupun belum masuk lagi, terus je tanya. Jangan tunggu-tunggu. Sebab yang bertanya tu nanti pahala dia lagi banyak daripada yang menjawab. Sebab orang yang bertanya ni dia asbab dia. Disebabkan persoalan dia, maka yang lain semua dapat ilmu. Jadi jangan malu-malu lah. Nak tanya terus tanya. Kalau tak nak bercakap boleh mesej kan. Sekejap saya tengok ada mesej tak. Ada orang nak suruh ada minta up volume mic. Macam mana saya pun jarang buat kuliah online ni. Boleh up ke? Suara saya tak clear ke? Sekejap saya tengok setting. Kalau dekat belah saya ni okey, clear. Saya tahu mungkin masalah pada sahabat kot. Okey. Clear, Ustaz punya suara memang clear. Okey saya tak payah adjust lah. Okey. Kita terus Terus kepada bab yang pertama, bab taharah, iaitu bersuci. Yang ada kitab boleh buka surat 3. Okey, dah clear dah. Okey, saya buka juga mesej ni. Kalau ada soalan boleh tanya dekat mesej ataupun boleh cakap onkan mic. Boleh. Terus potong je, tak ada masalah. Sebab yang penting walaupun kita tak belajar banyak, kita faham dan kita ingat sampai bila-bila. Jadi kalau kita belajar banyak pun, tapi kita habis je kelas, kita masih ada banyak persoalan yang kita tanya-tanya, tak jadi juga. Jadi saya punya fokus belajar sikit, tak apa, janji faham. Dan bila habis kelas dah tak ada persoalan lagi. Apa saja soalan semua boleh, orang tanya semua boleh jawab. Itu fokus lah. Kalau boleh macam tu lagi baik. Okey, kita masuk muka surat yang ketiga. Saya bacakan dulu. Yang pertama adalah air yang boleh digunakan
bersuci. Air yang boleh digunakan untuk bersuci ada 7 jenis, iaitu air hujan, air laut, air sungai, air telaga, air mata air, air ais dan air embun. Ada 7. Dalam kata lain, kita nak ingat 7 air ni, kita kata air made in Allah Subhanahu Wa Taala. Made in Allah, bukan dibuat oleh manusia. Tapi sebenarnya bukan 7. Ada satu lagi. Siapa tahu? Tapi memang kebanyakan kitab memang cakap 7 lah. Tapi sebenarnya ada satu lagi, yang ke-8. Siapa tahu? Boleh komen. Komen ke, cakap ke. Ada tak yang tahu? Snow ke Ustaz? Apa dia? Snow. Snow tu ada tu. Dah tulis tu air ais tu. Salji lah. Dia sama lah tu. Air, salji, apa lagi? Salju. Tak, yang ni, air ni memang sekarang dah tak ada lah. Yang ke-8 ni, saya kata ke-8 ni, dah tak ada dah. Apa? Saya tahu. Saja je saya tanya soalan ni sebab kalau semua orang senyap takut dah tertidur kan. Mungkin yang dengar kuliah ni sambil baring pun ada kan. Tak tahulah, tak kisahlah. Apa dia? Embun dah cakap. Apa dia? Embun dah. Air hujan, 1. Air laut, air sungai, air telaga, air mata air, air ais atau air salji, air embun. 7. Ada satu lagi. Dia tak ada dalam kitab, tapi dia adalah air yang suci juga, dan boleh bersuci dengan air itu. Oh, air yang keluar daripada tangan Rasul. Okey, tepat sekali. Itu betul kan? Itulah maknanya. Itulah kalau katanya berapa banyak air yang boleh bersuci, sebenarnya 8. Tapi dalam kitab 7 je lah. Yang ke-8 tu dah tak ada sekarang. Okey. Betul, tepat sekali. Okey, sambung. Daripada 7 jenis air tersebut dapat diringkaskan menjadi setiap air yang memancar dari tanah atau turun dari langit boleh digunakan untuk bersuci. Maknanya 7 tadi ada yang daripada langit dan ada yang keluar daripada tanah. Dalil-dalil yang menerangkan kebolehan bersuci dengan air tersebut adalah: pertama, ayat Al-Quran. Antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala dengan maksudnya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu. Surah Al-Anfal ayat 11. Dalil yang kedua, hadis. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, kami berlayar di laut dan hanya membawa sedikit bekalan air. Apabila kami menggunakannya untuk berwuduk, kami akan kehausan. Apakah kami boleh berwuduk dengan air laut?" Rasulullah SAW menjawab, air laut itu suci, menyucikan, dan bangkai binatangnya halal dimakan. Hadis riwayat Khamsah Tirmizi, dan hadis ini sahih. Jadi air laut air laut tu boleh digunakan untuk bersuci. Air laut kan masin kan. Tapi kalau air biasa, kita tambah dengan garam, jadi air masin juga kan. Boleh tak guna untuk bersuci? Saya boleh jawab. Tak boleh Ustaz. Tak boleh kan. Walaupun dia rasa macam air laut juga masin kan. Sebab dia dah bercampur. Nanti kita akan tengok apa nama air tu. Dia ada pembahagian air, ada 4 jenis pembahagian air. Nanti kita tengok. Salah satunya itulah air garam tu. Sebab kita dah panggil dia air garam. Kita tak panggil dia air lagi. Okey. Dan tadi hadis tadi kata dalam laut tu apa saja bangkainya dalam laut tu semua halal. Maknanya bangkai ikan, udang, sotong, apa saja dalam laut tu adalah halal dimakan kecuali jika memudaratkan. Ini ikut mazhab Syafi'i lah. Kalau mazhab lain mungkin ada sebahagiannya ada yang tak boleh, ada yang boleh. Okey. Sambung
Ada tulis. Yang dimasukkan dengan bangkai binatang yang halal dimakan ialah setiap binatang yang hidup dalam laut. Baik berupa ikan atau yang lain boleh dimakan tanpa harus disembelih. Jadi maknanya bila kata bangkai ni maknanya tidak disembelih lah. Jadi dalam laut tu apa saja boleh makan walaupun dah mati tanpa disembelih. Okey, selesai. Tajuk pertama, air yang boleh digunakan untuk bersuci. Kita masuk kepada tajuk yang kedua, pembahagian air. Secara umum, air dapat digolongkan pada 4 bahagian. Okey. Yang pertama, bahagian air yang pertama adalah air mutlak. Air murni, dipanggil juga air murni lah oleh pengarang ni. Boleh juga disebut dengan air suci, bahasa lain lah. Dan menyucikan dan tidak makruh. Maknanya air mutlak ni boleh digunakan untuk bersuci, dan hukumnya tidak makruh. Kalau makruh dia jadi pembahagian air yang lain. Okay, kita baca apa dalil dia. Dalil yang menunjukkan kesucian air mutlak adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lain-lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, ada seorang Arab Badui berdiri dan kencing di dalam masjid. Maka orang-orang pun serentak berdiri untuk memarahinya. Melihat itu Rasulullah SAW bersabda, biarkan dia dan siramkanlah dengan sebaldi air untuk membersihkan kencingnya. Sesungguhnya kamu diutus untuk mempermudah, bukan untuk menyusahkan. Jadi kalau kita dengar hadis ni, Nabi dia tak marah, tak marah bila ada orang Badui ni kencing dalam masjid. Padahal orang sahabat-sahabat Nabi dah marah kan? Tapi Nabi kata biarkan. Kenapa Nabi suruh biarkan? Sebab Nabi SAW kalau dia berfikiran jauh lah, baginda berfikiran jauh. Kalau kita sergah dia, marah dia, dah tentu lagi air kencing tu dah bersepah lah nanti kan. Kalau sampai dia berlari ke, dah satu kerja lagi nak suci, nak tuang air banyak tempat lah. Ni dia kerja satu tempat ke, biarkan dia. Dia selesai, ambil baldi, satu baldi, lalukan je. Selesai. Okey, itu maknanya kegunaan air mutlak lah untuk menyucikan najis. Air mutlak juga digunakan untuk mengangkat hadas. Selain daripada menyucikan najis, dan juga air mutlak juga digunakan untuk mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar. Okey. Dalam ni pendek je lah dia, penerangan dia tentang air mutlak ni. Ada soalan tak pasal air mutlak? Jadi kalau syarahnya panjang juga kalau ikutkan. Tapi tak apa, kalau tak ada soalan kita terus. Terus kepada jenis air yang kedua, iaitu air suci dan menyucikan tetapi makruh digunakan. Ini dipanggil air musyammas. Kita baca dulu. Iaitu air yang telah dijemur di bawah terik matahari, atau air yang telah menjadi hangat kerana terkena panas matahari dan berada dalam bejana ataupun bekas yang diperbuat dari logam. Hal ini dimakruhkan kerana air tersebut dapat menyebabkan penyakit sopak atau membuatkannya bertambah parah. Sifat makruh ini hanya berlaku apabila air itu digunakan untuk bersuci pada badan dan berada di daerah yang beriklim panas seperti Hijaz, Makkah dan sekitarnya. Jadi air musyammas ni dia di negara-negara yang betul-betul panas je lah. Jadi Malaysia tak ada. Kata Malaysia kata kalau orang kata ada air musyammas, itu bukan. Tapi mungkin kalau air itu terlalu panas, contoh air yang dekat air yang mata air yang orang masak telur orang boleh kan, itu memang dia tidak dipanggil musyammas, tapi dia adalah air yang tidak sesuai kita gunakan sebab berbahaya, mudarat. Melecur tangan nanti. Dan air musyammas ni dikatakan tadi air yang di dalam bekas logam. Kalau setakat air panas je tidak lagi dipanggil musyammas.
Dan sebenarnya dia air musyamas ni, kalau kita berada di tempat dekat Mekah ke mana ke, ketika dia panas saja makruh. Apabila air itu dia dah sejuk, boleh, dah tak makruh lagi, dah boleh guna untuk bersuci ataupun mengangkat hadas. Tapi dekat Malaysia tak adalah, sebab dia kata di negara yang iklim panas saja. Okey. Seterusnya, jenis air yang ketiga, air suci tapi tidak menyucikan, dalam kurungan air mustakmal. Tapi sebenarnya kalau siapa ada kitab dia boleh tambah lagi. Sebenarnya bukan air mustakmal, jadi ada dua. Satu lagi air mutaghayyir. Jadi maknanya kalau kita berkata air suci tapi tidak menyucikan, maknanya ada dua. Satu air mustakmal, satu lagi air mutaghayyir. Siapa ada kitab boleh conteng tambah sikit lah. Okey. Saya rasa semua pun ni bab air ni daripada sekolah rendah dah belajar kan. Semua dah alim dah ni kan. Dan admin pun kata sebelum ada belajar kitab Safinatul Najah kan. Kitab Safinatul Najah pun asalnya ada juga pasal bab air kan. Semua dah alim dah ni. Jadi kalau kita boleh baca laju-laju lah. Cuma kalau ada soalan boleh tanya. Okey, kita baca. Air mustakmal dan air yang telah berubah kerana bercampur dengan benda-benda suci. Yang dimaksudkan dengan air mustakmal adalah air yang pernah digunakan untuk bersuci dari hadas. Jadi banyak air mustakmal ni banyak orang salah faham. Kebanyakan orang dia kata asal air ni dah digunakan aja terus jadi air mustakmal. Jadi dalam ni dia tak dia bagi definisi yang tepat lah, ataupun yang mudah diingat. Jadi sebenarnya air mustakmal ni kalau dari segi definisinya adalah air lebihan daripada basuhan fardu ataupun basuhan wajib. Itu je nak ingat. Jadi kalau air mutlak, kita letakkan dalam tap mandi dekat hotel-hotel ada tap kan. Air mutlak. Anak kita terjun dalam tu mandi, tapi tak pakai sabun lah. Tak pakai terjun, kemudian dia keluar balik. Apa status air tu? Adakah dipanggil air mustakmal? Saya boleh jawab. Kita tanya selalu ni, kau tak orang tidur? Senang je kan soalannya. Ke tak dengar soalan? Tak faham soalannya? Ulang Ustaz. Apa dia? Ulang. Okey. Ada satu biasa dekat hotel kan, akan ada macam tap mandi kan. Bathtub panggil bathtub. Bathtub. Kita dah tada air penuh, air mutlak lah. Lepas tu ada budak anak kita ke terjun dalam tu mandi tapi tak pakai sabun. Mandi sekejap lah, 1-2 minit je dia geram tengok air, dia terjun, dia keluar balik. Air yang dalam tu kita panggil air apa? Air mustakmal ke ataupun masih air mutlak? Mustakmal. Tu dia. Saya cuba Ustaz. Air mutlak. Air mutlak. Itu dia. Sebenarnya air mutlak. Sebab itu saya kata ramai orang salah faham pasal air mustakmal ni. Sebab dalam kitab ni pun dia tak definisi dia kata air yang pernah digunakan untuk bersuci. Bersuci dari hadas. Betul juga tu dia punya definisi. Cuma kalau kita nak lebih faham, mudah faham, kita ingat air mustakmal adalah air lebihan basuhan wajib atau basuhan fardu. Jadi maknanya kalau basuhan sunat, contoh
fardu apa, ambil wuduk kan 3 kali kan. Yang pertama tu wajib. Yang kali kedua, kali ketiga tu sunat kan. Jadi kalau air lebihan yang pertama tu, yang itu jadi air mustakmal. Jadi kalau air yang kedua dan ketiga ada lebih, kita tadar masuk dalam baldi ke, air dalam baldi tu masih lagi air mutlak. Sebab dia bukan lebihan basuhan wajib. Dia ada lebihan basuhan sunat ataupun harus. Macam tadi, kes tadi tu, soalan tadi, budak tu bukan dia mandi wajib kan. Kalau dia terjun, dia niat mandi wajib tu, tu semua dah jadi air mustakmal lah. Jadi sebabkan dia masuk dalam air tu bukan untuk niat mandi wajib ataupun niat ambil wuduk ke, maka air tu masih lagi kekal air mutlak, suci. Ustaz, sebenarnya boleh tergunalah air tu, contohlah kita guna untuk wuduk ke air yang budak masuk tadi tu? Boleh, guna untuk wuduk boleh, bukan setakat guna untuk wuduk. Nak guna untuk minum pun boleh. kalau lalu lah. Maksudnya, satu situasi yang saya nak tanya. Contoh kalau air kita ada satu botol mineral dalam kereta. Okey. So, minumlah mula-mula. Minum. Lepas tokok dia minum guna mulut, kena mulut kita. Jadinya, air tu nanti contoh kita untuk berwuduk lah. Kalau tempat kita berwuduk lah. Dekat kereta tu guna mineral tu. Jadi boleh lah ya? Boleh. Sebab dia minum tadi bukannya kita angkat adas, bukan kita basuhan wajib kan. Jadi kena betulkan salah faham. Jadi mustakmal ni dia hanya akan terjadi adalah lebihan daripada basuhan wajib. Apa contoh lagi Ustaz, saya nak tanya boleh Ustaz? Maksudnya bila kita ambil wuduk, lepas tu yang kita basuh muka tu kan? Lepas tu kita basuh muka, lepas tu kita nak basuh muka kali kedua tu, ada air daripada hidung kita tu jatuh kat dalam tadahan tangan kita tu. Kira yang tu tak boleh lah. Tadahan tangan? Tangan kita? Okey. Tangan kita ambil dekat paip, kita ambil tu kita basuh muka yang pertama. Okey, yang pertama. Kita ingat kan? Lepas tu kita tadah lagi dekat paip, tangan kita tadah kat paip. Lepas tu kita nak bawa ke muka, tapi air yang kat hidung kita tu menitik masuk ke tapak tangan kita tu. Bercampur dengan air yang kita nak basuh. Faham. Maknanya air mustakmal tadi tersikit termasuk dalam tadahan air kita yang kita tadah air yang untuk kali kedua kan? Macam tu. Okey. Air mustakmal ni kalau dia bercampur dengan air mutlak, dia hukumnya tetap air mutlak lagi. Kecuali kalau air mustakmal tu banyak, air mutlak sikit. Itu tak boleh lah. Jadi kalau air mutlak tu setakat 2-3 titik bercampur dengan air mutlak, tak ada, dia tidak menghilangkan kemutlakan air yang ada tu. Dia kekal dekat mutlak. Baik. Boleh Terima kasih Ustaz. Okey. Faham. Ada lagi nak tanya? Tak ada, kita terus lah. Terus baca. Sampai pukul apa ni? Sekarang pukul apa? 10:30. Okey, sambung baca dalil dia. Sebenarnya kitab ni dia banyak bagi dalil. Dia syarah tu dia banyak bagi dalil. Okey, dalil yang menerangkan kesucian ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Dia berkata, suatu ketika Rasulullah SAW datang menziarahiku. Saat itu aku sedang sakit dan tidak sedarkan diri. Rasul berwuduk dan menyiramkan aku dengan air yang baginda telah gunakan untuk berwuduk. Jika seandainya air bekas wuduk tidak suci, Rasul tidak akan menyiramkannya pada Jabir radhiyallahu anhu. Sedangkan dalil yang menjelaskan bahawa air itu tidak dapat digunakan lagi untuk bersuci adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, seseorang dari kamu janganlah mandi dalam air yang bertakung, yakni tidak mengalir, sementara dia dalam keadaan junub. Lalu orang-orang bertanya, wahai Abu Hurairah, jadi apa yang harus dia kerjakan? Dia menjawab, hendaklah menciduknya dengan gayung. Jadi itulah maknanya kalau dia nak air,
kalau dia nak bagi air yang dia dah tak ada air, contoh dia dah tak ada air dalam satu baldi kan. Satu baldi dia nak cedok. Dia jangan ambil uduk dalam baldi tu sebab dia tak cukup 2 kolah. Jadi sama ada dia gunakan gayung. Kalau dia gunakan gayung, dia ambil sikit-sikit lah. Maknanya air yang tinggal dalam baldi tu masih lagi mutlak. Jadi jangan dia celup basuhan pertama tu dalam baldi tu. Tapi kalau dia celup untuk basuhan kedua, ketiga, tak ada masalah. Kan? Sebab tadi dah bagi tahu. Yang jadi mustamal basuhan pertama je. Okey, basuhan pertama dia pakai gayung. Basuhan kedua, ketiga dia nak jimat air, dia cedok dalam baldi tadi. Boleh, tak ada masalah. Dia masih lagi mutlak. Okey. Dan kan kalau kita tadi macam tadi siapa soalan pasal air mineral kan. Air mineral tu botol kecil tu. Kita tak ada atas tangan. Sapulah. Pada muka. Dan yang kedua, ketiga tu boleh guna air yang sama. Tak ada masalah. Maknanya tak perlu tuang yang lain. Sebab dia dah masih mutlak. Ada sebelum ni kalau kita guna tak ada gayung, macam tadi dia ada gayung. Kalau tak ada gayung, dia nak guna tangan cedok dalam baldi tu, tak cukup 2 kolah. Masa dia cedok air tu, dia kena niat cedok, bukan niat wuduk. Dia niat cedok, maknanya air dalam baldi tu kekal mutlak. Dia tak akan memustakmalkan air tu kerana cedok tu dengan tangan tu dia berniat cedok. Okey. Okey, sambunglah. Ada soalan tak? Tak ada Banyak bagi dalil lah kitab ni. Di sini, hadis di atas memberi peringatan bahawa mandi di dalam air yang tidak mengalir menyebabkan hilangnya sifat mensucikan air tersebut. Sebab jika tidak, Rasul tidak akan melarangnya. Namun yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah air yang sedikit. Hukum menggunakan air untuk wuduk dalam masalah ini sama dengan hukum mandi junub. Artinya sama-sama dilarang kerana keduanya memiliki makna yang sama, iaitu menghilangkan hadas. Jadi air tu kalau mengalir tak ada masalah lah. Air mengalir, dia tak jadi mustakmal lah air tu. Tak boleh guna untuk wuduk dan juga mandi wajib. Adapun yang dimasukkan dengan air yang bercampur benda-benda suci adalah air yang bercampur barang-barang suci yang biasanya selalu bergantung kepada keadaan air. Dan jika telah bercampur, tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain, seperti minyak kasturi, air garam, kopi dan yang sama dengannya. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci kerana sudah tidak dapat disebut sebagai air murni lagi. Ini yang kata tadi. Jenis air yang kedua selain daripada air mustamal, iaitu air mutaghayyir. Air mutaghayyir ni dia suci, boleh diminum. Dia kata suci tu boleh minum lah. Cuma tidak boleh digunakan untuk mengangkat hadas ataupun digunakan untuk mensucikan najis. Contohnya tadi kata air kopi kan. Maknanya dia dah bercampur. Tadi soalan tadi apa awal tadi kan kita kata air campur garam. Tak boleh lah. Kita dah tak panggil dia air, kita panggil dia air garam. Kalau air campur dengan kopi, kita panggil dia air kopi. Air campur sirap, kita panggil dia air sirap. Kalau air kelapa air kelapa boleh tak kita guna untuk berwuduk ke ataupun mandi wajib ke? Boleh tak? Siapa tahu? Ke boleh? Tu semua jadi tu. Siapa yang tahu?
air tebu ke kan. Boleh tak? Ke tak tahu? Ke semua dah lelap ke apa? Tak tahu Ustaz. Oh. Okey. Dia kan tadi kita dah belajar awal-awal tadi ada tujuh jenis air kan. Tu air yang mutlak, air boleh yang digunakan untuk bersuci, 7 jenis tadi kan. Jadi air kelapa, air tebu tu tak boleh lah. Pasal dia tak panggil dia air kan. Dia sama macam apa air sirap tadi contoh. Kalau contoh air tu air banyak. Sirap tu kita setitik je jatuh dalam air. Kita tengok air tu macam air biasa juga. Dia tak warna merah lah. Kita panggil dia air sirap ke panggil air? Boleh jawab? Kita panggil air. Panggil air kan. Maknanya dia kira masih lagi air mutlak lah. Melainkan dia dah berubah jadi warna merah, baru kita panggil dia air sirap. Macam air kelapa. Air kelapa, air tebu. Dia suci, boleh minum. Cuma dia tidak mencucikan sebab dia tak boleh dipisahkan. Mana boleh pisahkan? Air kelapa jadi asingkan kelapa dengan air, tak boleh. Macam tadi kopi, dah campur air, mana boleh asingkan? Tapi kalau dia boleh diasingkan, contoh kayu, pokok-pokok, daun-daun masuk dalam air, walaupun lama berminggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, kita boleh asingkan kayu tu, bolehkan asingkan daun tu, maka air tu kekal lah, air mutlak. Dia bukan air mutaghayyir. Bila dia dah jadi air, bukan lagi kita tak boleh nak panggil dia air, maka dia jadi air mutaghayyir. Ada soalan lagi? Okey, tak ada ada soalan tu. Kurang jelas. Contoh macam air dalam batap tadi, boleh digunakan untuk wuduk walaupun telah dimasuki anak. Walaupun air tak cukup 2 kolah ni. Okey, betul lah? Boleh. Sebab banyak orang fikir bila air dah guna saja terus jadi mustakmal. Tak betul tu. Dia kena betulkan. Sebab itu saya kata tadi, nak faham air mustakmal ni, definisi dia adalah air lebihan basuhan wajib ataupun basuhan fardu. Contohnya air lebihan wuduk yang pertama, ataupun air lebihan mandi wajib. Macam budak tadi, dia bukan mandi wajib, budak lagi kan, budak kecil lagi. Tapi lain kalau dia mandi pakai sabun, tu dah jadi air mutaghayyir. Kita baru belajar ni air mutaghayyir. Dia dah tak macam air mutlak lagi, pasal dah bercampur dengan sabun, kita panggil dia air sabun. Jadi disebabkan budak tadi dia masuk sekejap je, dia menyelam sekejap, keluar balik, kita tengok air tu tak berubah pun, bau tak ada berubah, warna tak berubah, sama je macam air sebelum tu. Walaupun telah digunakan oleh budak tadi, masih lagi kekal air mutlak. Boleh faham Rasini Ibrahim? Dia pemahaman orang kita memang macam tu. Daripada saya kecil dulu pun macam tu lah. Asal air dah guna je, dia terus panggil mustakmal. Sebenarnya tak. Digunakan untuk basuhan wajib saja. Kalau basuhan yang bukan, contoh dia mandi harus atau mandi sunat, dalam, tak kira budak ke orang besar ke, dia mandi sunat, dia bukan mandi wajib, dalam tap mandi tadi, tetap kekal air itu air mutlak. Boleh digunakan untuk berwuduk, boleh digunakan untuk mandi wajib, dan boleh juga digunakan untuk makan minum. Kalau larat dah orang dah menyelam dan takkan nak guna lagi. Tapi kalau dari segi hukumnya boleh, selagi tidak memudaratkan. Okey, jelas Tapi kita maaf.
Tapi kalau kita kan mesti kalau kita kecil apa-apa memang air tu suci boleh ni kan tak rasa, tapi kalau kita was-was tu Kita geli lah. kalau kita dah nak masuk bogel kan, kita mesti was-was kencing ke apa ke, pasti kita tak guna dah. Kalau bagi saya was-was tak apalah kan, saya Kalau yakin memang ada najis dekat budak tu, dah tak boleh lah jadi air mutan najis lah air tu. Kalau rasa budak tu tak ada apa najis kat badan dia, dia menyelam je, sekejap keluar balik, masih lagi kekal mutlak. Jadi dia kena, yelah sekarang ni kita tak apalah air banyak kan, sumber air semua banyak. Kita tak tahu masa akan datang ni, kan? Pada dah perang ni tak tahu bekalan air dicatu ke kan. Alhamdulillah pagi ni hujan, jadi air empangan pun naik sikit lah. Jadi tak ada, kalau kat Melaka ni kalau tak hujan boleh jadi akan dicatu lah air kan. Jadi dengan ilmu ni kita, Ustaz, sebelum kata darurat ni, saya nak tanya lah. Okey, jika kita di saat itu kita ni ada dua pilihan, antara tayamum ataupun dengan air mutayarif. Saya dah sebut tak ada ni, mutayarif. Mutagayir. Nak sebut tadi. Saya detail sikit. Okey, adakah di mana pilihan kita yang tepat? Adakah untuk bertayamum ataupun, sebab itu pun air kan, tapi air dah dia macam rasa lah kan. Mutagayir lah. Kalau kita darurat lah, darurat. Okey. Darurat, ada dua pilihan saja. Okey, faham. Okey, jadi sekarang ni air mutlak tak ada lah. Betul? Yang ada air mutaghayyir dengan tayamum lah. Okey, baik. Betul. Jadi tayamum ni syarat dia tak ada air mutlak. Dalam kawasan sekitar lebih kurang 2.5 km sekitar. Kena usaha cari dulu. Selagi tak usaha tak boleh. Tetap tak boleh tayamum lah. Macam tadi air mutaghayyir tu kita dah tahu memang tak boleh digunakan untuk bersuci. Semua dia suci, air tu suci, boleh minum. Boleh minum, suci, tapi tak boleh digunakan untuk bersuci. Macam air Milo, air sirap tadi kan. Itu semua tak boleh digunakan untuk bersuci. Kalau dia mengambil wuduk dengan air itu tidak sah. Okey. Jadi sebelum dia pergi kepada pilihan kedua, itu tayamum, dia kena cari dulu air di kawasan sekitar ni, lebih kurang 2.5 km kota silap saya. Kalau tak jumpa, baru boleh tayamum. Kalau jumpa, ada orang jual air, orang jual air mineral lah, jual mineral kat kedai, tapi harganya melampau. Contoh, satu botol kecil tu RM10 jual. Masih lagi boleh digunakan tayamum, walaupun ada air. Nak beli tapi mahal, bukan harga tak masuk akal lah, harga yang melampau lah. Mesti maknanya boleh tayamum, sah tayamum walaupun ada air. Apa lagi? Contohnya kita ada memang air bersih, air mutlak ada kat rumah, tapi air tu sikit. Contoh kita ada satu botol je, air itulah kita nak guna untuk makan, minum kan. Jadi kalau kita gunakan air dalam botol mineral yang sikit kita ada tu, kita gunakan untuk berwuduk, menyebabkan kita tak boleh nak makan, minum nanti. Jadi masa tu boleh dibenarkan juga untuk tayamum. Itulah yang saya ingat. Jadi menjawab tak soalan tu? Jadi kalau bagi pilihan tadi, tayamum lah. Antara air mutaghayyir itu sebenarnya senang je jawab tu. Air dia, jawapan dia tayamum lah. Kalau ada dua pilihan tu, sebab air mutaghayyir itu memang tak boleh digunakan untuk bersuci kan. Semua dia boleh guna untuk minum lah. Boleh? Siapa yang tanya tadi? Boleh faham Ada soalan lagi ni. Macam mana kalau tangki air dah termasuk tikus dan mati, air pun berbau, jadi dah cuci tangki tapi dalam seminggu itu masih berbau, adakah air itu tak boleh guna untuk wuduk? Okey, air dah buang lah kan, tapi masih ada bau bangkai.
Jadi kalau tangki tu dia berapa besar tangki tu? Kalau tangki tu dia ukuran dia 2 kolah. 2 kolah tahu tak berapa? Siapa tahu 2 kolah tu berapa ukurannya? 2 kolah ni kalau ikut ukuran dia, kalau ada satu 4 segi lah, kubus lah panggil, 60 cm tinggi, 60 cm lebar. Apa lagi satu? Tinggi, lebar, panjang. 60 kali 60 kali 60. Itu senang nak ingat lah. Ataupun kalau kita guna tin minyak tanah, lebih kurang 13 tin. Kalau tangki tu sukatan dia kurang daripada 2 kolah tu, kalau bau je tak ada masalah. Sebab kita dah usaha untuk basuh, kan? Dah basuh dengan sabun ke apa kan. Tapi bau tu masih ada. Tapi air tu kekal dia punya, sifat dia tak ada rasa yang najis tadi. Cuma ada bau. Warna pun kekal warna jernih, kan? Cuma bau. Jadi dimaafkan. Di 3 tadi, bau, rasa dengan apa tadi? Bau, rasa, apa satu lagi? Warna. Warna, bau, rasa. 3 ni tak semestinya kena 3 tu okey. 2 daripada 3 okey, 1 tak okey, boleh dimaafkan. Itu kalau kurang daripada 2 kolah. Kalau lebih 2 kolah, tak ada masalah lah bau tu. Okey. Jadi warna dengan rasa macam kekal macam air mutlak. Okey, boleh maknanya jawab dah soalan tu kan? Ada lagi nak tanya? Ustaz, kalau kolah yang berbentuk 3 segi, tapi 3 segi tak macam yang kita tengok dekat rumah-rumah taman ni lah. 3 segi 3 segi yang kat kampung. Ada Kat kampung ni lah, dia besar tapi 3 segi. Dia tak bentuk 4 segi ataupun bulat, dia 3 segi. Sampai ke besar Ustaz. Okey, tadi apa dia tak semestinya itu dari segi cara kita nak ukur dia. Sebenarnya 2 kolah ni pun banyak khilaf jugalah. Dia bukannya apa tepat. Dia lebih kurang. Lebih kurang. Sama juga macam kita nak musafir ada 81 km, ada yang 85, ada yang 90. Dia tidaklah betul-betul tepat kata 60 cm kali 60 cm tadi kan. Maknanya dia banyak pandangan. Ada yang kata kita kira dia mengikut berat. Kalau ikut apa ni dalam Safinatul Najah kan, dia kata 500 kati ataupun 192 kilogram. Anggaran lah lebih kurang. Ataupun dari segi liter 216 liter. Ini pun banyak juga pandangan. Ada yang kata 270 liter. Jadi lebih kurang lah anggarkan. Jadi bentuk tak kisahlah, bentuk tangki tu 3 segi ke, bulat ke, 4 segi ke, tak masalah. Penting isi padu dia, jumlah air tu kita banyak lah. Banyak. Lebih daripada anggaran tadi 13 tin minyak tanah, lebih kurang. Maknanya kalau masuk najis dalam tu kita keluarkan, masih lagi kekal mutlak. Kalau yang lebih 2 kolah tadi kalau kurang daripada 2 kolah, masuk najis terus jadi mutan najis. Itu nanti kita akan belajar. Mungkin akan datang lah, sebab mutan najis macam panjang sikit kan. Dia dekat pukul 11 kan. Kita buka soalan je lah. Ada lagi soalan? Ustaz, satu lagi soalan. Okey, sepahaman saya dan saya faham belajar selama ni.
bangkai manusia tu bukan najis kan? Bersih kan? Okey, andai kata saya pernah teringat masa waktu saya kecil dulu, pernah jumpa mayat dalam tangki besar. Tangki kita lah yang kita guna untuk puasa ni, dia orang jumpa mayat. Masa tu dah lepuk dah. Tapi dia orang dah tukar air tu semua, okey. Itu memang lama lah, tapi saya nak tanya hukum lah. Adakah kita dianggap itu najis atau boleh digunakan sebab sepaham saya manusia ini bukan najis kan? Ya, tapi dia dah bangkai, dah berput, dah keluar habis semua Najis tu. So, dia jatuh hukum macam mana? Dia najis lah. Maknanya kalau dalam manusia ni ada najis kan, perut kan, dan perut tu kan ada najis. Jadi bila dah bercampur dengan air tu, air jadi bukan najis lah. Jadi bila dah bersihkan tu tak ada masalah lah. Dia dah bersihkan, dah ganti dengan air baru, tak ada masalah lah. Jadi air mutlak balik lah. Tangki tu kan. Boleh? Ya, tangki. Tangki betul, tangki besar kawasan sini lah. Tak ada masalah lah, lebih 2 kolah tu. Dah bersihkan, dah keluarkan semua air tadi. Dah bersih, tak ada masalah lah. Ada lagi soalan? Tak ada Tak ada, kita boleh tamatkan lah untuk sesi kali ni. InsyaAllah kita sambung 2 minggu lagi Okey. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz atas perkongsian. InsyaAllah kita akan berjumpa sekali lagi dengan Ustaz kita 2 minggu akan datang lah. Sebab 9 kali je kan. Baik. Okey, insyaAllah. Petang ni tak ada kuliah. So kita berjumpa kuliah Tauhid kita lah pukul 9 suku bersama dengan Ustaz Azwandi. Okey, dan nak minta maaf ni pada semua. Minta maaf sangat-sangat saya terlupa buat rekaman kat taluk tadi. Minta maaf kalau dah minta maaf dengan Ustaz kat rekaman. Saya terlupa. Aku terlewat ni. Minta maaf sangat-sangat. Assalamualaikum.